mesti special. Mestilah special. Hari ni kan birthday Rin. Rin mesti lupa. Sebab tu petang tadi tak datang kan? Ha? Padahal Rin dah jemput dah hari tu. Alah. Abang betul-betul minta maaf lah Rin. Abang sibuk sangat hari ni. Ya, keluar rumah kan abang baru pindah. Lepas tu siang tadi abang sibuk dengan kerja. Memang tak teringat langsung. So macam mana? Dah settle lah majlis tu? Bukan ni buat malam? Rin ni mana keluar malam-malam. Datang sini ni pun sebab mak Su ada. Kalau tak, tak keluar dia. Sebab itulah parti dia pun buat belah petang. Jenis budak baik kan? Bertuah siapa dapat buat isteri. Aunty Rose. Bang Lia rasa dapur ambil piring dengan sudu. Abang Ray tak wish Rin pun. Oh, ya. Yeah, abang belum wish lagi Okay. Rin, happy birthday. Thank you. Abang Ray, rasalah kek ni. Tak apa. Tak payahlah suap abang boleh ambil sendiri. Tak apa. Rasalah Rin. Kesian dekat Rin ni ha. Lama sangat nak tunggu piring dengan sudunya. Rasalah. Bukalah mulut. Pandai pun. Sedap tak kek ni? Sedap. Sedap kek! Comelnya. Kejap. Lupalah. Danny. Comel lah. Mesti dah besar nanti handsome macam papa dia. Mestilah comel. Tengok anak saudara siapa. Takkan nak mengikut muka orang kampung pula kan? Tapi itulah. Dah mamanya tu orang kampung, ada jugalah ikut iras dia. Kalau Rin? Barulah kena. Tengoklah. Keluarga kita siapa yang macam mana kan? Danny ikut muka Mama. Papa cakap, Mama cantik kan Papa? Kakak nak kek boleh? Boleh, akak suapkannya. Tak nak, dia nak potong sendiri. Dia nak bayar untuk kaknya dengan Abang Win. Danny, apa ni? Rusaklah kek ni. Tak apa. Budak-budak kan? Biasalah tu. Rusak kek. Dah. Okey, dah. Ni, ambil ingat. Letak atas. Nanti letak dulu. Okey, dah. Okey. Sorry.